Kau janganlah menangis. Aku tak pernah nangis sebab kau tu, okay? Kau ajar Les Hitam podcast ni. Kau ajar. Okay. So Okay. Yang mengalir tetap mengalir. Okay, mengalir tak mengalir. Okay. Lepas tu aku memang tak pernah luar lah. Even kat mak ayah aku pun aku tak pernah luar. Sebab aku memang pilih untuk pendam. Aku rasa macam aku yang problem. Aku yang lembut. Faham tak? So diorang dah start kutuk aku, ejek aku. Lepas tu ada yang tiba-tiba sepak aku. Lepas tu Sepak? sepak like kuat. Lepas tu aku macam cakap kenapa? Lepas tu dia kata tak ada apa-apa, saja je. Lepas tu aku senyum Aku tak pilih untuk nangis. Aku tak pilih untuk macam sedih. Aku senyum. Aku macam ya ke? Okay. Sebab aku tak tahu lah kenapa aku macam tu. Lepas tu Kau ada muda lagi masa tu. dah jadi 5 So kau macam terima je apa. Yes, sebab macam tu. kau faham tak? Aku datang sebab aku rasa macam aku menumpang. Aku tengok diorang ni semua hebat. Aku harap diorang pimpin aku. Sebab aku nak jadi macam diorang. Tapi bila diorang buat macam tu kat aku terkejut lah. Aku kena terima. Aku macam mungkin ni kot cara diorang. So aku macam terima je lah apa yang diorang nak buat.